Okey, Zulaika, apakah perayaan yang disambut oleh kaum Cina? Tahun Baru Cina. Betul. Okey, boleh duduk. Lapanya, tolonglah saya. Jumpa cendol, jumpa boba, jumpa buah. Selamat okey. Jangan membazir. Untuk soalan seterusnya. Apakah yang akan berlaku jika kita tidak menghormati budaya orang lain? Kita akan bergaduh antara satu sama lain. Okay, betul tak jawapan tu? Lapanya, tolonglah saya. Lapanya, selamatkan aku. Lapanya, tolonglah saya. Jumpa cendol. Mau lagi tu. Saya. Lapanya. Ainul. Okey, untuk soalan yang terakhir. Okay, apakah perayaan yang pernah kamu sambut bersama jiran? Hari Raya. Hari Raya, okey. Oh. Mari tepuk. Wah! Okey, jadi berdasarkan soalan-soalan tadi, kamu semua faham tak apa kita akan belajar hari ini? Faham. Kita akan belajar tentang budaya yang ada di Malaysia, cara kita menghormati budaya-budaya tersebut. Sekarang ni awak akan tonton lagi satu video. Selepas itu kita akan buat aktiviti menggunakan peta buih. Boleh? Boleh. Begitu indah kehidupan kita. Keberagaman budaya membentuk perpaduan. Cina, Melayu, India, bangsa Hindu. Melayu, Cina, Melayu, Hindu, Sarawak, Selangor, Melaka, Terengganu, Johor Bahru, Cina, Mereka dah Kelantan, Perak, Tahun Baru Cina. Hari Raya Aidilfitri. Christmas, Raya Haji. Tahun Baru Cina tanpa Ponggol. Amalan hidup yang bermuafakat dan tidak berpecah belah dapat membentuk perpaduan. Kami akan masak sambal goreng jauh. Masak nasi yang dibuat daripada susu pakai kadu merah. Untuk Korea, iaitu Dandai Temani Temple, iaitu adalah khas untuk Melbourne yang disambut oleh Taiwan. Kami makan makanan besar bersama keluarga. Melakukan penyembelihan lembu. dipanggil Party Settlement. Solat Raya Aidilfitri, dan kita orang akan jadi dekat kubur. Kami tak boleh menghadiahkan jak kepada orang lain sebab dia membawa masuk unsur penghuni. Ibu yang mengandung dilarang untuk lalu di bawah air. Dikuat diri nanti anak akan gagal. Tidak boleh menyapu lantai pada hari pertama Tahun Baru Cina. Pindah-pindah untuk satu sekali makan sebab nanti dia akan kahwin banyak kali. Setuju. Saya sangat setuju. Ya, saya setuju. Ya, saya setuju. Saya setuju. Ya, saya setuju. Ya, saya setuju. Okey, awak lihat video tadi kan? Lihat. Apa yang awak faham tentang video tadi? Cikgu nak dua orang jawab. Saya. Okey, silakan. Kepelbagaian budaya. Maksudnya ada tradisi, makanan, perayaan. Ni contoh tak apa tradisi yang mereka sebutkan tadi? Tradisi apa tadi? Perayaan. Orang Melayu sambut Aidilfitri dan Aidilfitri. Orang Cina Tahun Baru Cina dan India dan Islam. Okay, lagi satu, siapa boleh? Terima kasih, boleh duduk. Lagi satu. Tiap-tiap kawan dipandang larang ni. Okay, contoh satu panggilan mana? Cina, dia cakap tak boleh menyapu rumah pada hari raya pertama. Hari Hari tahun baru pertama. Lepas tu kalau Melayu, dia cakap jangan
Ibu mengandung tak boleh dalam rumah payan. Terima kasih. Okey, jadi cikgu nak awak bahagi. Cikgu akan bahagikan awak kepada beberapa kumpulan. Saya nak awak lengkapkan peta buih ini dan bentang di hadapan. Boleh? Boleh. Jadi awak dah tengok contoh kepelbagaian budaya kan? Dah. Jadi awak kena isi peta buih ni. Boleh? Okey, dah siap ke? Kumpulan pertama boleh buat pembentangan semua. Baiklah, yang pertama sekali ini merupakan contoh kepelbagaian budaya. Yang pertama sekali ada apa, Mon? Kepercayaan. Yang kedua ialah makanan tradisional. Yang ketiga adalah hari raya. Lepas tu tahun baru Cina, seni dan budaya, bahasa, pakaian tradisional dan akhir sekali adalah pantang Okey, terima kasih. Kumpulan kedua. Baiklah, kumpulan kami akan menerangkan tentang contoh kepelbagaian budaya. Baiklah, kat sini kita ada perayaan. Bagi kaum Cina, kita sambut tahun baru Cina. Baiklah, perayaan orang Melayu. Melayu Hari Raya Aidilfitri dan India ditambahi untuk agama Kristian dia akan sambut Christmas. Christmas. Okay, untuk agama pula Melayu majoritinya adalah Islam, Cina, Buddha dan India adalah Hindu. Kemudian kita ada pantang larang. Pantang larang India dilarang makan daging. Kalau Melayu jangan pindah-pindah tempat makan. Kalau Cina dilarang bagi jam tangan. Untuk aktiviti tadi awak dah
Tapi ada tak cukup. Okey, cikgu dah bagi setiap kamu kad emosi tu terdiri dari banyak emosi. Contoh emosi apa awak dapat? Sedih. Menyampah, gembira, bimbang, Takut. gembira, Takut. menyampah, gembira. Okey, banyak emosi yang awak ada. Jadi sekarang ni gambar apa awak dapat lihat di sini? Perayaan. Perayaan. Ada berapa banyak tahun? Semua ada semua 3. tahun. Ada semua. Ada Cina. Dia gambar yang pertama ada macam sambutan kan? Ya. Ada kaum apa di sini yang boleh India. nampak? India. Cina. Melayu. Melayu. Mereka bersama-sama tak? Sama. Bersama-sama. Gaduh-gaduh tak? Ada. Jadi bila awak tengok gambar ni apa perasaan awak? Marah? Gembira. Saya sangat gembira. Bagus. Untuk gambar yang kedua. Okey, untuk kaum Cina tadi ada dalam video dia ada cakap makan besar kan? Ya. Dia ada makan besar ataupun dikenali sebagai Yisa. Okey? Dalam gambar ni ada kaum apa? Siapa boleh cakap? Cina. Okey, lagi. India. Melayu. Apa perasaan awak tengok gambar ni? Gembira. Okey, yang terakhir sambutan hari apa ni awak rasa? Merdeka. Merdeka. Terdiri daripada kaum apa? Semua kaum Melayu, Cina, India, Tibet, Sing. Padazan. Bagus. Apa perasaan awak tengok gambar ni? Gembira. Bagus. Okey, untuk yang terakhir. Okey, setiap seorang daripada awak akan dapat tiga kad bergambar yang terdiri dari warna merah, kuning dan hijau. Kalau awak setuju dengan pernyataan yang cikgu akan bacakan, awak kena tunjuk warna hijau. Kalau awak tidak setuju, kena tunjuk warna apa ni? Merah. Awak rasa tak pasti tunjuk warna kuning. Faham? Faham. Okey, pernyataan yang pertama, kita boleh menyertai sambutan perayaan rakan walaupun berlainan tahun. Setuju? Hijau. Setuju. Yang lain? Sama. Hijau. Bagus. Pernyataan yang kedua, kita tidak perlu menghormati budaya orang lain jika budaya tersebut berbeza dengan budaya kita. Tak setuju.